daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajul faqala. Kata Ibnu Abbas, satu hari aku ada sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mai satu laki-laki, dia bagi tahu Nabi. Dia kata, inni ra'aitul barihah fima yaran naib. Dia kata, ya Rasulullah, semalam saya tidur, saya mimpi. Saya mimpi dan saya nampak dalam mimpi saya macam yang orang banyak-banyak duk mimpi. Ka'anni usalli ila asli syajarah. Saya dalam mimpi itu seolah-olah macam duk semayang di bawah satu pokok. Faqara'tu sajdah. Dan dalam sembahyang itu saya baca ayat, yang ayat itu merupakan ayat sajdah. Fasajadtu. Apabila mai pada ayat sajdah itu, maka saya sujud. Fasajadat asyajaratu li sujudi. Dia kata, bila saya sujud, pokok yang jadi tempat saya bernaung duk semayang itu sujud sama. Dia kata, itu dia mimpi. Dia mimpi, kata dia, semayang di bawah satu pokok dan dalam semayang tu dia baca ayat sajdah. Bila mai tang ayat sajdah itu dia sujud, dia tengok pokok tu sujud sama. Dia kata, fasami'tuha taqul. Dia kata, aku dengar pokok tu bukan setakat sujud, pokok tu pula berdoa. Kata pokok tu, Allahumma uhtud anni biha wizra. Pokok tu dalam keadaan sujud, pokok tu berdoa. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah sujud aku ini menghapuskan dosa-dosaku. Ini mimpi ni. Dalam mimpi dia mimpi kata pokok tu sujud sama dengan dia. Pokok tu pula bercakap, berdoa. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan sujud aku ini satu sujud yang boleh menghapuskan dosa. Waktub li biha ajra. Ya Allah, jadikanlah sujud aku ini ditulis pahala. Satu sujud yang berpahala. Waj'alha li 'indaka dhukhra. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah sujud aku ini sebagai satu zukhra, satu simpanan pahala, sebagai satu reserve pahala aku esok ni. Dia cerita benda ni kepada Nabi SAW. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ni, dia kata, fara'aitu Nabi SAW qara'a sajdah. Kata Ibnu Abbas, selepas tu bila kami semayang sama dengan Nabi SAW dan Nabi baca ayat sajdah, fasajadah, Nabi sujud, fasami'tuhu yaqul fi sujudih, dan aku dapat dengar, kata Ibnu Abbas, Nabi SAW waktu sujud itu Nabi baca mislal ladzi akhbarahu ar-rajul an qawli syajarah, sama macam mana doa yang dibaca oleh kawan yang mimpi tadi. Cerita dia macam tu. Dia ni mimpi. Dalam mimpi dia semayang. Dalam semayang tu dia baca ayat sajdah. Bila metang ayat sujud, maka dia pun sujud. Bila dia sujud, pokok yang menjadi tempat dia tumpang bernaung tu sujud sama. Dia kata, dan pokok tu baca doa. Dalam doa sujud itu, pokok tu kata, Allahumma uhtud anni biha wizra. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah sujud aku ini sujud yang menghapuskan dosa. Waktub li biha ajra. Jadikanlah sujud aku ini sujud yang boleh pahala. Waj'alha li 'indaka dhukhra. Ya Allah, jadikanlah sujud aku ini sebagai satu simpanan, satu reserve pahala aku di hari akhirat esok. Bila dia bangkit tidur, dia pergi jumpa Nabi SAW, dia cerita benda ni dekat Nabi. Sekali dengan dia habaq, benda yang dia dengar dalam mimpi dia, pokok tu baca. Nabi dengar, Nabi tak kata apa. Bila Nabi SAW semayang, bila Nabi baca ayat sajdah, bila mai tang sujud, Nabi baca macam yang budak ni habaq kat dia. Hadis itu hadis Hasan, riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa mimpi ni, ini tajuk ni kita duk baca di Sultanah Bahiyah Al-Ustaz. Tajuk pasal mimpi ni. Mimpi Nabi SAW kata dia ada 3 macam.
Mimpi yang pertama, dia kata mimpi orang baik-baik. Mimpi orang soleh. Nabi kata itu mimpi benar. Orang tu kalau dia orang baik-baik, kalau dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia mimpi, itu kebenaran. Yang kedua, mimpi gangguan syaitan. Nabi kata, kalau mimpi yang bukan-bukan, mimpi pelik-pelik, mimpi jadi Superman, misalnya. Ataupun mimpi lagi pelik, mimpi kata orang pancung tengkok dia, lepas tu orang cincang dia, kerak 18. Nabi kata itu mimpi dari syaitan. Yang ketiga, Nabi SAW kata mimpi mainan tidur. Yang dia berdasarkan kepada apa yang kita duk ingat kuat pada hari itu. Kadang-kadang kita ada satu benda duk pusing dalam kepala kita, daripada pagi sampai ke malam nak tidur, benda tu dia duduk kacau dalam kepala kita. Malam tu mimpi benda tu. Nabi kata itu mimpi kerana kita banyak fikir tentang benda tu main dalam mimpi. Dia ada 3 macam. Mimpi orang baik-baik, mimpi orang saleh, itu daripada Allah, ada kebenaran dia. Kadang-kadang dia satu signal daripada Allah nak bagi tahu something kepada dia. Yang kedua, mimpi syaitan. Yang ni mimpi pelik-pelik. Mimpi dia duk naik motor elok-elok nak pergi Tanjung. Tahu tengok dia dengan motor terjun dalam laut, tahu jadi jet ski. Yang tu dia kata mimpi syaitan tu karut, tak ada apa yang tu. Yang ketiga, mimpi kerana kita duk fikir sangat benda tu. Hadis yang kita baca ni cerita sahabat Nabi, sudah tentu mimpi yang baik-baik. Bila dia pergi cerita kepada Nabi SAW, Nabi dengar, Nabi tak kata apa. Rupa-rupanya benda yang dia cerita dekat Nabi tu, Nabi ingat bila Nabi semayang, masa sujud Nabi baca apa yang dia cerita kepada Nabi tentang bacaan pokok itu. Yang kedua, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa Nabi SAW mengiktiraf mimpi orang-orang yang tertentu. Maka kerana itu, cerita yang dia bagi tahu dekat Nabi, Nabi guna isi cerita itu sebagai bacaan Nabi dia dalam sembahyang. Maknanya Nabi mengiktiraf mimpi orang itu. Dan yang ketiga, hadis itu nak cerita kepada kita tentang ayat-ayat sajdah. Ayat sajdah ni apabila kita jumpa, maka kita disunatkan suruh sujud. Sujud ni tuan-tuan, dalam agama dia satu benda besar. Dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, "Iza qara'a ibnu Adam as-sajdah." Nabi kata apabila satu-satu manusia dia baca ayat sajdah. Tak kira mana-mana. Kita ni bila sebut ayat sajdah, Alif Lam Mim itulah yang duk baca pagi Jumaat tu. Bagi kita itu saja ayat sajdah. Dia ada banyak ayat sajdah, saat lagi kita akan tengok. Tak kira kita baca ayat sajdah mana satu, sama ada ayat sajdah itu daripada surah As-Sajdah ataupun daripada Iqra sekalipun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, la sekali dia kata wasjud waqtarib. Itu juga ayat sajdah. Nabi SAW kata apabila satu manusia dia baca mana-mana ayat sajdah fasajadah, maka dia sujud, i'tazala syaitanu yabki. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata syaitan ni apabila dia tengok manusia baca ayat sajdah dan manusia itu sujud, i'tazala syaitan yabki. Syaitan ni bawa diri dia pergi sorang-sorang di satu tempat, yabki, menangis dia. Hero mana boleh teriak depan orang? Depan orang tahan. Buat muka cengih juga. Naik-naik kereta teriak meraung. Pasal hero. Syaitan hero. Syaitan ni dia hero. Kira dia sampai boleh memperdayakan Adam alaihissalam, suami isteri, sampai dengan kerana itu dijadikan sebab musabab Allah hantar Adam dan isteri ke muka bumi, makna dia champion lah. Tapi Nabi SAW kata apabila manusia baca mana-mana ayat sajdah, manusia sujud. Dia tak boleh tang sujud tu. Bila manusia sujud aja, i'tazala syaitan. Syaitan ni bawa diri, i'tazala. Maksud dia pergi duduk di satu tempat yang tak ada orang, sorang-sorang. Gitu dia panggil i'tazala. Kan kita duk biasa dengar orang kata uzlah. Uzlah itu perkataan dia. I'tazala syaitan. Syaitan ni bawa diri dia pergi duduk sorang-sorang di satu tempat, ia beki, teriak tuan tu.
Yaqulu ya wailah. Dia kata celaka sungguh, dia kata. Dalam satu riwayat lain kata ya waili. Celaka aku, dia kata. Celaka sungguh aku ni. Umira ibnu Adam bisujud fasajada. Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia suruh sujud, maka manusia pun sujud, falahul jannah. Maka kerana tu manusia dapat syurga, dia kata. Wa umirtu bisujud, sedangkan aku pun Tuhan suruh sujud juga dulu. Bila? Sujud pada Adam. Kan dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, Tuhan kata usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah hampa semua kepada Adam. Dalam tafsir dia kata sujud kepada Adam itu bukan sujud macam kita sujud semayang. Sujud membawa maksud respect. Bukan sujud macam kita sujud Allah, bukan. Yang maksudnya Allah kata usjudu li Adam itu maksudnya tunduk respect. Allah Subhanahu wa taala suruh semua makhluk yang ada pada hari itu suruh respect kepada Adam alaihi salam. Fasajadu, maka semua makhluk yang ada pada masa itu sujud respect kepada Adam, illa iblis, melainkan iblis laknatullah alaihim. Geng dia tak tunduk kepada Adam. Bahkan dalam hadis Bukhari kata dia berdiri tercegat dalam keadaan cekak pinggang. Itu sebab Nabi SAW bila ada sahabat yang kelihatan duk cekak pinggang, Nabi pergi tampak tangan dia. Nabi kata jangan kamu berkelakuan seperti kelakuan syaitan. Cekak pinggang itu perbuatan syaitan. Apabila Tuhan suruh dia respect Adam, itu tanda kesombongan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka kata syaitan ni apabila manusia jumpa ayat sajadah, manusia sujud, dia kata celaka dah aku. Dia kata manusia Allah suruh sujud, mereka sujud, sedangkan aku Allah Subhanahu wa taala suruh sujud. Fa abaitu, aku enggan, aku engkar, aku tak mau sujud macam yang Allah perintah. Falinnar, maka kerana itu neraka kena ke aku, dia kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim.